mempersilakan Dato' Sri Anwar Ibrahim, bakal calon Parlimen P44 Permatang Pauh, untuk menyampaikan ucapan reformasi. Dan saya ucap terima kasih atas kesudian rakan-rakan ni begitu ramai hadir. Saya terharu kerana setiap kali ada perjumpaan, minggu lalu dengan Ketua Menteri Lim Guan Eng dan Datuk Usam Musa, sambutan hebat. Malam ini sambutan luar biasa. Mudah-mudahan hari mengundi pun sambutan begini hebat juga, insya-Allah. Dalam politik ini kita bawa agenda perjuangan. Apa yang kita mau? Sebab apa kita nak menang? Sebab apa negara ini perlu dirubah? Sebab apa kita rasa rakyat menuntut perubahan? Ini makna pilihan raya kecil Permatang Pauh. Tentu saya terharu, terima kasih kepada Azizah yang berkorban begitu lama mengambil keputusan dan mendesak supaya saya ambil kawasan Permatang Pauh. Karena ini dia kata kawasan asal kita. Ini tempat kita bergelumang dalam perjuangan dari awal. Ada pelawaan tempat lain, tetapi kita putuskan Permatang Pauh. Azizah sudah ahli parlimen, sudah pun ketua pembangkang, tetapi beliau mengambil keputusan dan saya setuju. Kalau kita ambil sekarang, terus pemimpin UMNO serang dia. Azizah khianat, tak hormat orang Permatang Pauh. Orang Permatang Pauh bagi undi dan mandat kepada dia, sekarang dia permainkan mandat itu. Kata mazhab UMNO. Kalau kita ambil kawasan lain, dia kutuk pula saya. Anwar di parlimen, Azizah di parlimen, Nurul Izzah di parlimen. Tak ada orang lain kan? Tak kena juga. Jadi sebab itu saya pertahankan Azizah dari awal bertanding pada tahun 99. Saya ingat 2008, depan saya sama saya ingat. Beliau bertanding, menawarkan bakti dan khidmat, dan bersedia segera mengundurkan diri sebagai ahli parlimen untuk membolehkan saya bertanding di Permatang Pauh. Beliau janji dan tunaikan janji itu. Sekarang, oleh kerana harga minyak dah turun lagi, harga minyak kalau kita perintah hari ini, harga minyak turun 70 sen jadi RM2 esok. Kalau harga minyak turun terus seperti mana berlaku sekarang, saya jamin insya Allah, ini bukan janji UMNO, tak naik minyak, dia perintah naik minyak. Tak ada pilihan raya, esok dia umum pilihan raya. Itu UMNO punya janji. Cakap tak serupa bikin. Sekarang kita kata, kalau harga minyak turun terus, insya Allah naik kita perintah negara ini. Mudah-mudahan 16 September minyak akan turun, beban rakyat, harga barang turun, beban rakyat akan jauh lebih kurang. Itu janji kita Pakatan Rakyat seluruhnya, insyaAllah. Tabur khidmat bakti kepada rakyat, bukan nak curi harta rakyat, kontrak rakyat, tanah rakyat, naik harga barang yang membebankan rakyat. Itu agenda kita, saudara. Ya. Saya nak pesan kepada Tan Sri Rashid, pengurusi SPR, kendalikan pilihan raya ini dengan bebas dan adil. Orang Permatang Pauh nak tengok, rakyat Malaysia nak tengok, dan seluruh dunia media akan bertumpu Permatang Pauh nak tengok bagaimana kamu terlaksanakan pilihan raya kali ini. Mereka kata, termasuk dari Indonesia, Pak Anwar, jangan gusar Pak Anwar. Televisi Indonesia akan terus memancat dari Permatang Pauh. Kita mau tonton yang baik dan yang jelek. Yang baik belah kami, yang jelek belah sana. Masuk saya ke parlimen bersama dengan pimpinan PAS, DAP dan Keadilan. Kita akan gegarkan parlimen dan pastikan rakyat yang memerintah negara ini. Dia akan kerahkan puteri UMNO, putra UMNO, kemas penerangan khas, curahkan hari ini dan fitnah macam-macam yang sampai. Apa yang sudah dengar? Ejen Yahudi dah lama. Ejen Amerika dah sudah. Kaki perempuan dah lama dengar. Kaki jantan pun dah lama dengar. Apa lagi nak kata? Sekarang ini yang baru, Anwar ni alat Cina.
Semuanya dia ikut Cina. Semua dia ikut Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng. Saya nak jawab di sini. Orang Melayu dengar betul-betul. Saya memang betul. Saya alat Melayu, alat Cina, alat India. Dan lebih baik saya bekerja sama dengan orang Cina yang bersih dan tak rasuah daripada Cina yang rasuah yang berkawan dengan mereka. Kita kena ingat. Lebih banyak cakap maruah Melayu kita kena pertahankan, tuan-tuan dan perempuan. 5 bilion kontrak Petronas bagi anak aku. Kita buka kita pertahankan kedudukan orang Melayu kita. Dapat lagi saham. Tuan saham untuk Bumi Putra kita ambil. Jadi politik ini main soal kaum dan bangsa. Kita perkayakan beberapa kerak orang, anak dan lebih lagi menantu. Saya mau diterima sebagai pemimpin Melayu, tapi saya mau diterima sebagai pemimpin Melayu yang baik, yang diterima juga sebagai pemimpin Cina dan India, pemimpin rakyat Malaysia. Ini yang saya nak. Keadilan ni tak kata keadilan hanya bagi orang Melayu tau. Orang Hindu you pola. Keadilan jelek. Mana boleh? Keadilan ini sebab tu dalam Quran menegakkan keadilan. Dia tak kata keadilan bagi orang Islam, zalim kepada orang kafir. Tak ada. Bahkan istilah yang kita sebut bukan Islam. Sebab tu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saya sebutkan. Ditanya oleh sahabat, apa beza orang Islam dengan bukan Islam? Sayyidina Ali kan khalifah, saudara Rasulullah SAW. Ditanya, ya Ali, ya Amirul Mukminin, apa bezanya di antara orang Islam dengan bukan Islam? Sayyidina Ali bin Abi Thalib jawab, orang Islam sesama Islam, akhukum fid din, dia saudara kamu dalam agama, saudara kamu. Dan saudara itu innamal mu'minuna ikhwah, dia saudara kamu dalam agama. Itu orang Islam sama Islam. Susah hati, tak apa. Kalau masuk penjara pun kita kerja juga. Sebab itu malam itu kita buat surat tergempar Pakatan Rakyat sebelum mahkamah, kerana belum tahu saya masuk ke dalam atau tidak. Ini Malaysia ni, Malaysia boleh ni. Tak ada bukti, tak apa. Doktor kata tidak, tak boleh. Doktor kata tak boleh, tak ada apa-apa masuknya. Tak apa, kita tahu ada masuknya. Doktor kata tak ada, naik, habis naik. Dia kata tak, you doktor, you apa tahu? Saya menteri, saya lagi tahu. Tapi you belum cek dengan dulu. Saya tak cek pun saya tahu, saya boleh tengok dari luar. Kalau bapak engkau, ini maruah orang tahu tak? Ini akan orang tahu tidak? Dapat tu? Semoga Allah berikan kemenangan. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Khususnya terima kasih.